Kenapa period tak datang? 2 bulan tak datang, 3 bulan tak datang period. Yang lebih teruk tu sampai 6 bulan tak datang period. Stres kan? Kadang sampai terfikir, adakah aku dah tamat tempoh? Period tu tak datang-datang, perut sakit mencucuk-cucuk pun masih tak datang-datang lagi period. Sekarang ni bila period dah datang, dia bukan bawa je sekali dengan senggugut, dengan sakit badan, sakit peha, nak tidur tak selesa, nak baring pun tercucuk-cucuk badan. Lepas tu keputihan. Dulu biasa je, bukannya kata tak ada keputihan. Tapi sekarang ni dia macam banyak, warna dia pun macam pelik, bau dia tak payah cakap lah. Kadang-kadang tu nak solat tu, sis rasa macam was-was, tak yakin. Inilah orang panggil masalah 3 serangkai wanita. Ialah masalah senggugut, masalah keputihan, period tak teratur. Jadi sampai bila kita nak biarkan masalah ni berlaku kan? Okey, lepas ni akak-akak tak payah risau. Kita settlekan masalah akak-akak semua dengan Family Coffee. Tak kisahlah masalah period tak teratur, senggugut, keputihan, semua akan berjalan dengan lancar insyaAllah dengan Family Coffee. Dalam Family Coffee ni memang ada bahan-bahan semula jadi. Jadi akak tak perlu risau, dia dapat membantu masalah 3 serangkai akak tu. Dan bahan-bahan tu semua terbukti dengan kajian klinikal. Yang lagi best, Family Coffee ni dapat tegangkan akak punya tau. Nanti cik suami terkejut. Sayang ke ni? Cara nak ambil dia pun senang je. Setiap hari ambil 1 sachet, bancuh dan minum. Rasa dia pun sedap. InsyaAllah lepas ni akak akan nampak perubahan dia. Kalau nak tahu, dah ramai sangat testimoni yang guna dan makan kopi ni memang sangat-sangat berkesan. Ada dapat kesan sangat positif. Tunggu apa lagi? Dapatkan Family Coffee sekarang dan juga promosi. Cuma tekan link dekat bawah.